Eh, kau kenapa je ya? Macam tak ada mood, berangai, melamun. Kau kenapa masalah kau? Cuba kau cerita sikit dengan aku ni. Ha? Tak ada weh. Aku tengok kita ni sebaya. Engkau dengan aku sebaya. Tapi engkau ni bukan main macam umur 40-an je. Aku ni dah lelaki dia umur 10 muda tua dari 10 tahun muda dari aku. Aku rungsing sebenarnya. Kau makan apa ni? Kau vampire ke? Vampire. Kau ni vampire ke? Aduh. Apa benda yang kau telan? Lah, itu pun yang memisingkan kau ni. Ini aku biasa ambil ni tau, produk-produk JRM yang selalu aku amalkan, Mega Ratu dengan Kopi Ratu. Kalau Mega Ratu tu, kalau aku makan untuk dalaman lah, nak cantik kan. Yelah, kita ni dah usia tua ni kan, dah berumur, wajib kau jaga kita punya dalaman. Kan lagi-lagi kita ada suami. Macam kau cakap tadi, kau laki kau muda kan. Kau pun kena amalkan juga Mega Ratu sebab dia bantu untuk kita punya dalaman tau. Lepas tu, aku ni kekal bertenaga ni bukan sebab apa tau. Aku minum Kopi Ratu. Kalau ya Allah, kalau Kopi Ratu aku tak pernah tinggal, tak pernah miss. Setiap pagi aku ambil sebab dia bagi aku tenaga. Ya Allah Joya, kita ni memang sekarang ni umur kita ni kan cepat penat, cepat lesu. Lagi pula mana nak uruskan suami, anak-anak kan. Memang kau wajib tahu bancur Kopi Ratu setiap pagi. InsyaAllah dia bagi kau tenaga satu hari. Okay? Mega Ratu kau jangan lupa pula kau minum waktu malam sebelum tidur tu. InsyaAllah laki kau nak melekat je dengan kau nanti. Kau try nanti yang produk-produk aku suggest ni. Kau jangan lupa tau.